Tak sabarnya nak ke Cameron Highland. Semasa dalam perjalanan, Amar berbual dengan bapanya sambil melihat pemandangan sawah padi. Wah, banyaknya sawah padi di sini. Ayah, adakah pertanian memberi kesan buruk terhadap bumi kita? Ya, Amar, mestilah ada, seperti banjir kilat. Benarkah, ayah? Bagaimana banjir kilat ini berlaku? Ya, Amar, banjir kilat berlaku kerana penggunaan baja berlebihan dan racun perosak menyebabkan saliran tersumbat. Selepas beberapa jam perjalanan, mereka melalui kawasan perindustrian. Ayah, lihat, asap tebal keluar dari cerobong kilang itu. Sungai di sana juga kotor. Ini menyebabkan pencemaran udara dan air kerana pembebasan asap hitam yang tidak ditapis dan pelepasan sisa air toksik yang tidak dirawat terlebih dahulu. Selepas beberapa jam, mereka melalui kawasan Bukit Bukau. Wah, cantiknya pemandangan di sini, tapi kenapa ada bukit-bukit yang sudah rata? Ini kerana aktiviti pembalakan dan penyahutanan yang akan menyebabkan pemanasan global, haiwan kehilangan habitat dan kepupusan flora dan fauna. Bagaimana kita nak selamatkan bumi ini, ayah? Atau bumi kita akan terus tercemar? Ada beberapa cara seperti pembinaan sistem saliran yang baik, rawatan sisa air toksik dan memasang penapis di cerobong asap kilang. Cuba Amar fikir dan cadangkan cara penyelesaian yang lain. Amar rasa, pemuliharaan habitat semula jadi dan penyediaan kawasan perlindungan seperti taman negara adalah cara yang terbaik untuk melindungi flora dan fauna. Ya betul tu, Amar, cara-cara ini dapat menyelesaikan kesan buruk terhadap aktiviti manusia di bumi ini. Jom, kita sudah sampai di destinasi.